Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat di samping keluarga tercinta dan dapat melaksanakan tugas harian dengan sebaik-baiknya. Okey, terutama My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby dan kepada semua pengguna teknik Kabadia Momentum. My Hobby berharap agar dapat berlatih di M1 terutamanya kepada pengguna-pengguna yang masih kurang mahir. Okey, sempena pada hari ini 17 April 2026 bersamaan 28 Syawal 1447 Hijrah. My Hobby ingin melancarkan satu jualan promosi sempena akhir Syawal. Okey, terutama kita punya e-book ni dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk file APK ataupun dalam bentuk apps. Okey, kalau dalam bentuk app boleh tengok macam ni ya. Okey. Di sini dia ada 45 muka surat. Okey, kalau tengok ni, kalau tekan kemudian dia ada read dan continue reading. Okey, kalau tekan read kita boleh tengok dia punya page awal dia dan juga ada senarai kandungan. Terutama dalam ni dia ada sedikit mukadimah tentang moving average. Dan yang keduanya mukadimah sedikit tentang pemahaman CCI ataupun Community Channel Index, dan dia ada setting cara setting MA, cara setting CCI, kemudian ada gambar rajah berkenaan setelah setting, kemudian dia ada gambar-gambar berkenaan dengan kedudukan price, kedudukan breakout dan juga kesimpulan berkenaan dengan teknik. Okey, di sini macam-macam ada juga saya ceritakan kaedah-kaedah cara nak trade dan juga fokus kepada TFM1. Dalam satu hari kita boleh trade biasanya, kalau macam sebelum ni saya trade kalau macam ni yang last saya trade kalau macam ni bulan 3, kalau macam hujung bulan 3 baru ni. Okey, yang ni pada tarikh 13 bulan 3. Okey, yang ni 13 bulan 3. Ini modal 30 sebab saya dah tak boleh trade dalam modal $5 sebab sekarang ni gold dah mahal. 0.05 kalau di broker XM dengan nilai $5 lebih. Kalau dulu $2.20, jadi saya boleh deposit $5, saya dah boleh trade. Sekarang saya kena deposit $30. Okey, dari $30 saya trade dalam masa 4 jam atau 3 jam lebih. Ini 3 jam lebih. Saya boleh withdraw sebanyak 350 dalam modal $30. Ni scalping di M1. Okey, yang ni macam bawah ni boleh nampak, yang pertama saya withdraw 150 ni 150. Kemudian saya terus scalping lagi untuk jam pada hari yang sama. Kemudian saya withdraw lagi 200. Okey, $200. Maksudnya 350 dalam masa dalam sekitar 3 jam lebih lah. Saya ambil masa sekejap-sekejap je untuk trade. Jadi dia masih valid lah. Saya buat teknik ni, saya mula buat ketika tahun 2021 masa PKP. Tahun 2000 tu saya dah start, tapi saya mula buat dalam bentuk e-book ni tahun 2021 sampai 2026 ni. Okey, sekarang masih valid teknik ni. Jadi kalau siapa yang berminat boleh email kepada saya sempena harga promosi dari 16 April sampai 30 April sahaja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.